propaganda Donald Trump dimalukan oleh China. Sebab budak US sendiri pergi beli kereta China harga 1 juta. Berpuluh tahun US tanam propaganda kereta China buruk, TikTok bahaya, barang China low quality. Tapi muncul ISOSpeed, streamer US yang tak erti duduk diam. Kepala gila macam Parkinson pun ada aku tengok. Dia fly ke China, buat live stream dekat tengah-tengah pusat bandar Shanghai. Dia test kereta EV paling mahal sekarang, BYD Unite dekat Cyber City, harga RM 1 juta. Speed terus tunjuk reaction membatak depan kamera. Netizen US yang selama ni percaya China slow terus jadi tercengang. Sebab realiti depan mata, budak Amerika sendiri puji kereta China lebih power dari negara dia sendiri. Kalau aku jumpa Speed ni, aku terus paksa dia pasang stiker-stiker yang ada dekat beg kuning bawah ni. Jika korang suka video macam ni, bantulah aku beri stiker bawah ni. Baru bila naik baran dalam kereta nanti boleh sebut Allahu Akbar. Sekarang rakyat Amerika sendiri mula persoal, kenapa kereta China makin canggih tapi makin murah? Persepsi diorang berubah lah. Dan inilah yang Trump paling takut. Shocking upset. Trump tak takut kereta China, dia takut cerita balik kereta tu jadi lebih dipercayai dari negaranya sendiri. Semua sedang berpihak kepada China. Sampai ada yang fitnah cakap kerajaan China mungkin ada kerjasama dengan Speed. Tak kisahlah benda ni betul ke tak, kita tak boleh nafikan bila budak macam Speed pergi China depan berjuta viewer. Dia bukan sekadar content creator, dia jadi penghancur propaganda. Satu kereta, satu live stream, satu cerita cukup untuk runtuhkan propaganda Trump. Aku tak buat video ni untuk semua orang, tapi untuk syarikat-syarikat yang nak naikkan jenama mereka dengan menggunakan TikTok storytelling flywheel. Kalau kau faham apa yang aku cuba sampaikan, ambil masa 1 minit untuk layan video yang aku ada pin dekat profile. Kelajak perahu boleh berundur. Minta tolong komen hadir sebelum aku berundur.